NASDAILYDIKECAM selepas bangga Israel serang negara Islam. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Pempengaruh terkenal, Nas Daily sekali lagi jadi bualan hangat di media sosial selepas satu kenyataannya di platform X, mengundang pelbagai reaksi. Ramai pengguna internet meluahkan rasa tidak puas hati terhadap kenyataan yang dianggap sensitif dalam situasi konflik semasa di Timur Tengah. Isu ini tercetus apabila Nas Daily atau nama sebenarnya, Nuseir Yassin menyatakan dirinya tetap bangga menjadi rakyat Israel, walaupun negara itu berdepan kecaman antarabangsa. Kenyataan tersebut segera mencetuskan perdebatan hangat dalam kalangan netizen. Dalam hantaran tersebut, Nas Daily menegaskan bahawa dia tidak terkesan dengan pelbagai kritikan yang ditujukan kepada Israel. Malah dia menyatakan kebanggaannya terhadap negara itu walaupun menerima tekanan dari pelbagai pihak. Proud to be Israeli despite global backlash on resolutions. Academic Pressure and Online Head. Israel is cleansing the Middle East from radical religious terrorists, katanya. Di ruangan balasan, ramai pengguna media sosial tampil mempersoalkan kenyataan Nas Daily. Ada yang berpendapat kenyataan itu tidak sensitif terhadap penderitaan orang awam yang terkesan akibat konflik berpanjangan di Timur Tengah.